Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Sekarang ni Gaban on the way pergi car wash. Nak hantar kereta ni, nak basuh luar dalam. Lepas tu kita nak pergi ambil kakak Yasmin. Bukan nak ambil lagi lah. Kereta dah siap, nanti baru kita ambil lah. So sekarang ni kita hantar kereta kat car wash. Lepas tu kita pergi kedai Acu. Yasmin balik sekolah, dia akan lepak kat kedai Acu dia. Dekat sangat lah dengan sekolah. Nanti kita jumpa kakak Yasmin, kita interview dia sikit. Waalaikumsalam, Mariar. Luar, dalam, atas, bawah, semua mau. Sudah berapa tahun tak basuh ni kereta? Kasih cum-cum nah. Bye. Ariar check rahir. Sana luar. Okey, kawas ni kawas Gaban ni semua pekerja-pekerja Gaban lah. Orang Rohingya pekerja Gaban ni. Bisnes kecil-kecilan. Ariar. Ada bayar? Ada bayar? Bosku. Ini dia bos kita. Assalamualaikum bos. Oh, santai Nak pergi ride pasal motor? Tak ada. Saja lah. Baru balik ride. Balik mana? Keluar negara lah. Ini semua mainan orang-orang berado. GS Gaban Saleh. Okay minum bang. Tuntun bang. Okay, jom kita pergi kedai Acu. Kita minum-minum sambil-sambil edit video. Lepas tu kita cari kakak Yasmin. Kakak Yasmin ada dekat kedai Acu dia. Kedai Acu dia dengan kawas ni dekat je. Kedai Acu Saleh sana, sekolah sana. Dekat je. Okay guys, jom. Kita pergi cari kakak Yasmin. Mana kakak Yasmin? Kakak Yasmin. Hai. Oh, kakak Yasmin tengah jadi cashier guys. Kita skodeng dia. Kak. Oh, kakak kerja lah. Balik sekolah terus. Ada part time. Balik sekolah ada part time terus Ada. Ha? Tak. Ya. Tolong je. Tolong. Ni lah dia. Jap. Okay. Nasi ayam penyet sambal asin kan? Kakak Yasmin tolong dia kap. Tapi ni kan boleh percaya ni. Kadang-kadang dia pau Acu dia. Ni Delhi. Apalah kakak ni tu Delhi ke sana. Bungkus bukan sini. Sabar jap, ni Delhi. Sekejap lagi kita interview Kak Yasmin. Sekolah dia macam mana hari ni. Belum. Kakak ni tak masuk kursus lah nak tolong kedai. So kak, macam mana hari ni sekolah kakak? Bukan nak balik ni. Kata nak lepak dulu. Sekejap, bapak tengah basuh kereta kat belakang. Kakak tengah basuh kereta kat belakang. Bapak tengah basuh kereta kat belakang. Lepas tu dah siap baru kita balik. Okay. So kat dekat sekolah hari ni macam mana? Hari pertama sekolah? Tak ada buat apa-apa pun, bosan je. Ada kenalan baru tak? Geng-geng baru sekolah apa? Kelas angkatan 2 ni, 2 apa? 2 muzik juga. 2 muzik juga. Ahli muzik? Ada kawan baru tak? Ada tapi dia diam je. Dia tak nak kawan dengan. Banyak tak kawan baru? Satu tu. Seorang je? Dia ada kembar tapi dia kata dia tak nak satu kelas dengan kembar dia. Jadi kembar dia pergi kelas sebelah. Seorang lagi. Jarang kembar tak nak dengan kembar dia. Kata tu. Oh, maknanya dia tak apa-apa nak kembar tu. So hari ni kakak sekolah tak ada belajar Ada makan semua okey? Makan itu biasa je lah. Makan apa? Hari ni makan apa? Makan popia goreng je tadi. Kotia goreng? Popia. Popia je? Letih pada. So hari ni Pak Kedai Acu tak minum? Kita minum air kosong je. Ada kata-kata untuk guys? Selamat kembali ke sekolah. Sila sekolah jangan Jangan malas-malas. Jangan malas-malas? Tak malas. Maksudnya ni dah jadi 3 sekarang, ni dah tingkatan 2. Korang jangan nak samakan. Kau dengar. Kira. Dah ada 3 tu 9 tahun. 14 tolak 9. Awak tak 9 apa? Sabar. 14 tolak 9, 5. 14 tolak 9? 5 ke? Betul ke? Betul lah tu. Yang benar lah tu. Okey.
Ada kata-kata terakhir lagi? Tak boleh dah. Jangan malas-malas, rajin-rajin sekolah. Sekolah. Itu saja. Ada lagi seminit lagi? Minit. Seminit lagi nak cakap. Bebel apa-apa. So perancangan kakak untuk 2026, apa kakak punya orang kata apa, azam Kakak akan comel. akan mencomelkan diri lagi lah. Ya. So sekarang berat badan berapa? Boleh tanya. Habis nak comelkan lagi, dia kena mesti lagi besar. Lagi comel. Kena lagi kecil. Kena lagi kecil. Kecil tak comel. Comel juga. So untuk tahun 2025, kakak punya azam berjaya tak? Tak ada azam pun. Kakak tak ada azam. Kalau tak ada azam ni ibarat macam layang-layang tak ada tali. Jadi dia tak terbang-terbang, dia kat bawah je. Tak apalah. So untuk 2026, kakak untuk konten kakak, untuk channel kakak. Nanti 2027 aku dah kurus. 2027, 2026, Papa tanya kakak punya ni, channel, perancangan kakak. Konten bila nak start buat apa semua. Okay, sebenarnya ada 4 video tak edit lagi. 4 video Ha, 4. Okey. Tak post lagi. Nanti korang tunggukan je. Nak tunggu Papa edit ke kakak edit? Kakak edit lah. Betul Papa perhalusi lagi tak? Perancangannya akan datang, kontennya apa lagi? Nak ekstrim ke, biasa-biasa ke, masak-masak ke? Tak tahulah. Tak tahu? Dia macam tu je lah. Okey, apa-apa korang tunggu saja lah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.